Inilah bagi penurayan yang sangat prihatin dan sangat kuat kuahnya. InsyaAllah dengan pertandingan KRM mungkin nanti akan ada pertandingan lain. Pihak surau sentiasa mengalu-alukan sebarang penganjuran sukan yang bersesuaian dengan masyarakat hotel-hotel ni. Kita tak mampulah sukan yang rapat takraw. Tak ada jawabnya. Dah barangkali kayak apa ni, chess ke apa dia sukan yang rehat je banyak. Jadi apa nama ni, saya pun memerhati pemuda penurayan. Hebat dengan training di bawah ni. Apa hebat lah semua. Ini katakan bukan saya hebat main kera, takraw pun hebat. Saya tengok alhamdulillah ada. Dan kita pada baik dia bawa banyak budak-budak ni pada kecil sampai ke yang dewasa pun sama. Alhamdulillah. Dan yang lain juga lah. Dan surau ni ni di antara apa nama ni jemaah yang otai yang kita orang apa itu. Otai masih berbisa. Sejak KRM kita orang dia pun tahu 2 tahun lepas kan. Boleh kata setiap malam apa pukul 12. Yang bawah kadang sambung lagi pukul 1. Wah itu ada. Alhamdulillah. Jadi saya bagi apa nama ni pihak surau malam-malam kedatangan tuan-tuan pemuda penurayan. Saya kira itulah saja. Mari kita mohon Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat kebenaran ini ataupun perhambatan ini direstui dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca semua kitab Al-Fatihah. Dia menang 3-2. Lima kata. Yang ini kan juga jangan lupa buat. Video. Hah? Betul. Gambar video. Kau ambil video? Video? Ambil video. Okey, perlawanan persahabatan antara remaja Kundur Rakyat dengan jemaah surau. Hari ini ada pertandingan KRM antara jemaah surau ataupun jawatan khusus surau dengan pemuda Kundur Rakyat. Julung-julung kali kami mengadakan perlawanan persahabatan. Inilah peserta yang akan bermula siap lagi. Permainan bermula dengan sekiraan 3 minit salam dulu. Ini di antara kanak-kanak yang menonton perlawanan ini. Ni boleh katakan komentator ya. Ini yang paling otai sekali. 80 tahun usia tapi dia punya jari bisa lagi. Jangan main. Otai.
Permainan telah pun bermula. Kau kena skip bang. Entertainment je bang. Tak. Dah parit ni. Oh, sama juga. Tak. Ni family plan lah. Sekolah bangsa. Saya ke sekolah bangsa. Lima kata dalam ni. Mak kurembat buat bangsa Pinanda. Sekolah bangsa. Boleh coba.
Alipa!